Jamun na siro raja bele dengar dah. Jamun na siro raja. Igotnya kote kang kawin hana ni kena jaya. Kaku gejak rata tabib gak minta tabib sehingga benar tabib yang dia ubat benar ni. Rata tabib jak hana. Gudengo na siro sapi tabib yang hayu. Gejak pada tabibnya, Assalamualaikum tabib. Waalaikumsalam raja. Bana tabib. Bana raja. Muno tabib. Lun hai tabib kotre kalau kawin ngam purmohnyo hana ni. Oh hana ni. Koi le ke de. Be purmohnyo dah. Oh muno raja. Na cara balu raja benar ni. Putra raja cara. Muno raja ni kebah lun langkama dua debit lawan. Ingat rajanya ke wakta ke. Debit lawan pokoknya. Nah ni. Bedah rajanya ngedebit. Bedah tabib ngesah iaitu bak beliung bermoh faham debit juga. Kule raja sihat dekat kau. Dia kepada raja. Sihat dekat. Kaki nak padu 20 huruf kemudian dia raja ke biasa jauh udah belanja ke buah kalau bermoh. Hai bermoh anak penjoli gua dalu. Pun hai kali aku dalu. Putra nak perlu boleh tapi bro hai kali dalu. Kule bermoh raja hai raja ke mana? Begah ni tabib belum puro kamati. Upayo makanannya kau kau puro dengan penjoli lu. Betul. Sehingga karena menang karena 25 euro hai bil. Kule nak kau apa mau? Hai bermoh. Hana mati lah kau. Oh mahal lah kau hana oh nyokan gak 25 euro gak 40 baru dia penting. Oh memang hoi tabib lah. Hoi tabib. Di mana raja? Mana tabib? Tak pegah bak bermoh long 20 euro kau mati kan? Nya. Banyak 25 hana kau mati. Mana raja? Irol ni jak balung ni pegang hana ni. Nya bermoh kata ke hana ni. Puji raya umpun. Maka di saat leumpun hana ni torahi. Maka baca nyo kon kali pentang 20 euro yo he puyo makana. Nyo je setelina ni ulang. Oh. Degedi Allah kana. Nyan cerita. Boleh iaitu kemungkinan na, boleh kemungkinan hana. Intinya semuanya punya urang ketujuan pajan mati itu nyotaan pada Allah. Maka nang dia baju, mesti contoh tu malemon kesah pada you. Nyo tu nyo dengar dakwah haji busik untuk wah limong lewat hidup mati. Dengar deh. Ha. Nya musuh bupati. Tu malemon kesah. Nyai kah kajalan ro kaju situ demu tu. Ketim duk mudi. Ha. Mulia lebih peng. Nyo ke hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Peletak lagi tanyo untuk kami tak amai kepada Allah pakon karena tanyo hana tak tujuan badan mati.